Eikichi Onizuka bukanlah sosok pendidik yang sering kita temui dalam majalah guru. Sebagai bekas ketua geng motor paling digeruni di Jepun, kehadirannya dalam dunia sekolah menengah adalah sebuah anomali yang mencuit hati. Lupakan imej guru tipikal tahun 90-an dengan gaya rambut belah tepi, baju kemeja yang disisip tinggi hingga ke dada, serta perut yang sedikit boroi. Onizuka tampil dengan jiwa pemberontak yang mahu meruntuhkan tembok norma sekolah, yang hanya mendewakan keputusan akademik semata-mata. Beliau bukan calon guru yang layak menghiasi slot TV pendidikan, namun falsafah hidupnya jauh lebih mendalam daripada sekadar silibus. Cuba fikirkan, jika watak sembrono ini menjejakkan kaki ke dalam sistem pendidikan Malaysia, pastinya sistem SISPA akan meletup dengan lambakan aduan daripada ibu bapa yang terkejut dengan perangai gila Onizuka. Malah, tidak mustahil wajahnya akan menjadi tajuk utama berita TV 3 pukul 8 malam setiap hari. Karakter luar kotak sebegini mustahil mendapat restu kementerian, terutamanya dalam persekitaran yang kadangkala dilihat lebih memanjakan tuntutan ibu bapa berbanding mempertahankan maruah para pendidik di barisan hadapan. Onizuka adalah simbol perjuangan guru yang mahu melahirkan manusia, bukannya sekadar mesin menjawab soalan.